Assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome back to F Gang. Untuk video kali ini, kita akan bercerita mengenai satu pasukan yang aku rasa memang sangat-sangat terkenal dan paling kuat dalam Malaysia, iaitu JDT. 12 tahun juara guys. Dah sampai boring dah tengok sejujurnya kan. Tak ada habis dorang je. Tapi nak macam mana? Kualiti dan juga diorang punya performance memang tidak boleh dinafikan, memang layak. Budak kecil kalau lahir 12 tahun lepas, dia daripada baby sampai ke besar, dia tak pernah tengok pasukan lain selain daripada JDT yang champion dekat Liga Malaysia ni. Sampai macam tu sekali ya. So, kalau kuat sangat, main je lah Liga luar. Kenapa diorang masih nak main dekat Liga Malaysia ni? Sebab dah tahu-tahu memang diorang tak ada kompetitif pun kat sini. Itu adalah contoh-contoh kata-kata seorang JDT haters. Contoh tuan-tuan sabar dulu. Tapi persoalannya, boleh ke diorang main Liga luar? Logik ke tak logik? Tapi apa-apa pun sebelum kita start, yang mana yang baru, welcome. Yang mana yang masih belum subscribe, bantu saya subscribe tuan-tuan. Jangan lupa like dan share video ini. Jom kita layan intro terlebih dahulu. Okey, jom. Harimau Malaya, kita lawan sampai juara. JDT main Liga luar, mustahil atau tidak? Memetik ucapan TMJ sendiri pada tahun 2023 yang mengatakan benda itu tidak logik kerana kita tak pernah tengok Bayern Munich main di Liga Perdana Inggeris. Kita juga tak pernah tengok PSG main di Serie A. Kita juga tak pernah tengok Juventus maupun Inter Milan ataupun Real Madrid main di England. Sama juga macam di sini, yang lain daripada terus menuduh JDT terlampau kuat atau cuba memberi cadangan JDT perlu bermain di Liga luar, mereka patut tumpu kuatkan pasukan masing-masing. Sorry lah kalau suara TMJ tu tak apa-apa nak jadi, tapi basically itulah apa yang dia cakap ya. So dari owner sendiri, kita memang dah tahu memang tak ada pun ura-ura ataupun berita JDT akan bermain di Liga luar. Walaupun ada desakan peminat yang memang dah fed up, boring, sebenarnya boring lah tengok JDT je asyik pegang title 12 tahun man. So untuk video kali ini kita buat berdasarkan kata kalau. Misalnya lah kalau terjadi, apa kemungkinan yang akan berlaku jika JDT bermain di Liga luar? Dan yang paling penting, boleh ke JDT main di Liga luar? Mula-mula sekali kita kena tengok liga mana yang paling sesuai untuk JDT join. Takkan nak pergi jauh-jauh kan? Kita ambil yang dekat-dekat dulu. Dan untuk aku sendiri, sejujurnya liga yang paling sesuai untuk JDT adalah Liga Thailand. Sebabnya simple je sebenarnya. Sebab Liga Thailand ni yang paling logik pun aku pilih, sebab dari sudut statistik memang kita dapat tengok JDT belum pernah lagi menang lawan Buriram United. 5 perlawanan tak ada menang lagi kalau tak salah aku tau. Even dari segi jaringan pun JDT tak dapat skor banyak. So ini jelas menunjukkan walaupun JDT dominan di Malaysia, tapi bila bertemu dengan tim dari Thailand sebagai contohnya, ceritanya berbeza. So bagi aku memang sesuai sangatlah kalau JDT main di Liga Thailand tu. Sekurang-kurangnya kalau JDT main dekat sana, wujudnya kompetitif di situ. Tapi persoalan dia, boleh ke guys? Secara teorinya memang nampak macam boleh, tapi secara realitinya aku boleh jujur dengan korang, dia macam mustahil. Sebab apa? Jom aku terangkan. Untuk pengetahuan anda, struktur bola sepak dalam mana-mana negara pun, setiap kelab dia akan berada di bawah satu persatuan ataupun kita panggil association. Dalam negara kita sebagai contoh FAM. So semua liga domestik dikawal oleh FA masing-masing setiap negara tu, tapi dipantau rapat oleh FIFA dan juga beberapa konfederasi seperti AFC sebagai contoh. Bila kita semua dah faham sistem bola sepak ni berfungsi macam mana, struktur dia macam mana, semua liga tempatan dia memang akan berada di bawah FA masing-masing. So sudah semestinya akan terdapat peraturan dan juga undang-undang yang mengawal kelab. Terutamanya isu bab keluar masuk ni. Dia bukan sesuka hati tuan-tuan. Saya nak main Liga England, besok boleh? Okay, dia tak boleh guys. Dia ada peraturan dan undang-undang yang diorang kena ikut.
Yang mana yang masih belum jelas lagi, okey, aku letakkan dalam satu contoh lah. Sebagai contoh, JDT nak main Liga Thailand. Sebagai contoh, JDT perlu meminta kelulusan daripada FAM, FA Thailand sendiri, AFC, FIFA. Berapa banyak badan-badan yang dia kena lalu, mohon kebenaran dahulu, baru dia dapat join. Kalau tidak, tak boleh tuan-tuan. Ni bukan main langgar je. Selain daripada memohon kebenaran, sebenarnya ada banyak lagi poin-poin yang aku rasa bila aku buat kajian sikit, aku baca sikit, dia memang agak mustahil dah. Sebab apa? Adanya halangan-halangan besar yang akan boleh menghalang. Dan apakah itu tuan-tuan? Yang pertama, struktur Liga Malaysia masih wujud. Untuk faktor yang pertama ni, dia ada bersangkut paut dengan kebenaran tadi. Sebab apa? Korang kena pandang macam ni apa reason dia JDT nak bermain di Liga luar? Dia tak boleh cakap sebab Liga kita boring. Tak boleh. Dengan Liga Malaysia yang lengkap, walaupun mungkin ada yang kata tidak kompetitif, namun the facts yang kita boleh tahu, yang Liga kita sebenarnya cukup lengkap dari segi struktur. So alasan JDT kalau nak bagi tahu Liga ni tak sesuai untuk dorang, sebenarnya memang tidak boleh diguna pakai. Okay, so tak valid. Tak boleh. Yang kedua, slot AFC dan juga ranking. Untuk pengetahuan anda, kelayakan ke SCL bergantung kepada liga domestik. Yang ni ramai yang mungkin tahu, mungkin tak tahu. So, dengan adanya JDT dalam liga kita, dia memang banyak memberi advantage dari segi point Members Association ranking ataupun kita panggil MA. So, tuan-tuan bayangkan kalau macam ni. JDT keluar daripada Malaysia, kesan dia apa tu? Confirm kita hilang mata ranking tuan-tuan. Confirm. Dan apabila kita hilang mata ranking, sekaligus struktur bola sepak kita sendiri akan juga terjejas. Mana taknya guys, hilang slot SEL. Dah kalau macam tu kesan dia guys, aku rasa memang tidak lah FAM bagi pelepasan tu. Tidak, tak mungkin lah ya. Yang ketiga, politik bola sepak. Adik, akak, abang, tuan, puan, makcik, pakcik sekalian, sukan bola sepak ni guys, dia bukannya sekadar sukan sebenarnya. Dia melibatkan politik dan business. Yes! When we talk about money, ada beberapa aspek yang terlibat, iaitu hak persiaran, sponsorship, pendanaan dan juga kepentingan FA masing-masing. Memang pahit untuk kita sebut, tapi secara kasarnya lah, bahasa kasarnya, nak bagi senang faham, setiap yang terlibat ni guys, dia ada kepentingan masing-masing. So kalau lah benda tu terganggu, sudah pastinya ia akan mengundang masalah. So itulah dia guys, antara faktor-faktor dan alasan mengapa aku personally rasa kemungkinan JDT nak main liga luar tu agak kedengaran mustahil. Tapi tak apa, korang relax dulu, jangan marah-marah dulu. Korang nilailah sendiri. Yang mana yang pakar bab peraturan ataupun undang-undang, boleh drop komen sikit, bagi tahu boleh ke, tak boleh ke. Untuk penutup, aku nak ambil kesempatan ini untuk ucapkan tahniah kepada JDT, get well soon Jairo. Walaupun tewas dengan Al-Ahli, tapi mara ke quarter final, ianya adalah pencapaian yang aku rasa sangat-sangat boleh dibanggakan, terutamanya untuk peminat-peminat bola sepak Malaysia. Terima kasih. Dan bagi aku, kalau kau tanya aku pun tak nak JDT main liga luar. Sebab apa? JDT ni dia antara benchmark yang terbaik buat masa sekarang. Disebabkan dia kuat, pasukan-pasukan lain tu dia terpaksa bekerja dengan lebih keras, tukar sistem semata-mata untuk mengejar standard JDT tu. So basically kita pun ada benefit, JDT pun ada benefit dia. Okay guys, itu sahaja dari aku untuk video kali ini. Terima kasih yang mana tengok sampai habis. Thank you guys yang mana yang masih baru ataupun baru jumpa channel ini. Hi, welcome. Jangan lupa subscribe. Yang mana yang dah sudah subscribe, terima kasih. Jangan lupa like dan share video ini. Semoga kita berjumpa di dalam video yang akan datang. Assalamualaikum.